iri hati, cemburu, agama tak suka kita ada iri hati. Tapi kecuali Nabi kata iri hati yang diharuskan, yang dibolehkan ialah yang pertama orang yang ada apa? Ada pengetahuan tentang Quran. Dia pandai baca Quran, dia tahu ilmu Al-Quran, dia boleh baca Quran siang dan malam. Kita rasa cemburu. Ya Allah, kalaulah aku macam Fulan tu, ya Allah, yang boleh baca Quran, boleh hafaz Quran, boleh ingat Al-Quran, boleh ajar orang baca Quran, ya Allah, aku nak macam tu, ya Allah. Aku cemburu, ya Allah. Itu iri hati atau cemburu yang dibenarkan pada syarak, kata Nabi SAW. Kedua ialah iri hati atau cemburu yang Nabi kata dibenarkan pada Islam ialah orang yang ada harta lebih. Ya, dia ada harta, ada kekayaan, dia boleh sedekah, dia boleh infak, dia boleh derma, dia boleh bagi orang untuk digunakan di jalan Allah pasal dia ada harta. Tapi kita tak ada harta. Kan kita tak ada kelebihan. Ya Allah, kalau aku ada macam tu, ya Allah, aku nak, ya Allah. Itu cemburu yang diharuskan, dibolehkan.